itu ada hadiah-hadiah dia masing-masing lah. Kita lah ada apa? This is a Sound Beats production. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur akan membawa anda menyaksikan satu pertandingan yang akan mencabar mental dan fizikal para peserta mengenai pengguna. Kalau anda nak tahu, pertandingan ini diwakili secara berkumpulan dan terdiri daripada ahli-ahli kelab pengguna sekolah seluruh negara. Ia diberi nama Cabaran Interaktif Pengguna Kelab Pengguna Sekolah 2012 ataupun CIP KPS peringkat kebangsaan 2012. Saya tak nak cakap banyak-banyak sebab saya nak semua tengok montas yang telah disediakan untuk anda ni dulu. Jom, check it out. Macam itu adalah sorotan pertandingan CIP KPS peringkat negeri. Sekarang ni kita tengok pula apa yang berlaku di peringkat kebangsaan pula. Abang Kameraman, jap. Tengah cerita dia punya cabaran lagi susah tau. Siaplah korang. Dengan semua 6 cabaran, setiap peserta bebas untuk memilih aturan cabaran yang hendak diselesaikan berikut zon. Dapatkan pengesahan panel setelah setiap cabaran diselesaikan. Jom, kita pergi zombie dulu. Saya sudah sampai di zon pertama iaitu cabaran alam sekitar ataupun boleh dikenali sebagai zon mesra alam. Bukan buat mesra tapi mesra alam. Kalau nak tahu apa benda zon mesra alam ni, pandai ikut saya masuk dalam. Lima 15 minit saya buat, barulah nak sampai ke yang terakhir ni. Mari kita tengok apa hasilnya. Tada! Ada GPS, ada kelab pengguna sekolah satu pengguna suara, ada one click, ada pengguna bijak, macam-macam lagi lah. So inilah dia puzzle yang kawan-kawan sekolah kita tu kena buat kejap lagi. Okey, sekarang ni saya dah sampai ke cabaran seterusnya. Cabaran ni diberi nama cabaran Nutri-X. Kalau nak tahu apa benda cabaran Nutri-X tu, jom ikut saya.
ni ada satu kumpulan dikendaki mencari bendera, satu lagi kumpulan dikendaki untuk pergi berkayang. Kita tengok yang sama bang. Okey. basikal, kayak, basikal. Tak larat. Kejap kita ke cabaran seterusnya. Nasib baik naik teksi. Okey, sekarang saya dah sampai ke cabaran seterusnya, iaitu cabaran keselamatan pengguna. Kalau anda nak tahu apa dia cabaran keselamatan pengguna ni, jomlah ikut saya. Panas ni. Ya, inilah ada cabaran yang seterusnya diberi nama cabaran bijak wang dalam bank rakyat ni. Jom, saya pun nak cucuk duit, ya. Pendidikan menerusi pertandingan interaktif ala Explores yang menguji pengetahuan, kecekapan dan kerjasama pelajar-pelajar, terutamanya dalam aspek penggunaan seperti asas perundangan pengguna, pemakanan sihat, pengurusan keuangan berhemat dan pemeliharaan alam sekitar. Aspek-aspek ini merupakan fokus utama yang perlu diberi penekanan di peringkat sekolah menengah lagi. Chip KPS peringkat kebangsaan telah ditambah baik melalui pelaksanaan program komuniti bersama masyarakat setempat. Para peserta bersama-sama komuniti Putrajaya, kumpulan pelajar, Puspanita KPNKK dan agensi-agensi yang berkaitan telah berpeluang menjalankan program gotong royong serta kitar semuda di kawasan kediaman Presin 8 Putrajaya. Syabas dan tahniah kepada semua 16 pasukan yang telah mewakili sekolah dan negeri masing-masing dalam KPI, dalam Chip KPS peringkat kebangsaan pada tahun ini. Bagi membantu pencapaian KPI 2012 dan mempergiatkan pelaksanaan program KPS di seluruh negara, saya sukacita mengumumkan pada tahun ini juga KPNKK akan menyalurkan bantuan kewangan sebanyak RM500 kepada setiap KPS yang telah ditubuhkan di seluruh negara.
bagi menjalankan program kepenggunaan di peringkat sekolah. Ya, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Sedih, memang sedih kan? Tapi harap korang semua terhibur dan dapat maklumat baru tentang pengguna. Kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam CHIP KPS 2012. Kita jumpa lagi dan selalu ingat, hak pengguna tanggungjawab anda. Saya Noah. Ciao.